Selvin. Satu lagi lambungan. Gregor Moraes. Oh, masuk. Tandukan tepat yang dilakukan oleh Gregor Moraes untuk dia membuka akaun bagi musim 2026-2027. Meninggalkan ketajamannya di bahagian serangan, memastikan tindakan penyudahnya masih lagi berbisa. Dirampas semula oleh Faiz, tidak menjadi. Kali ini Gregor Moraes lepas untuk Faisal Halim, melepasi Amin Faisal dan Faisal Halim. Pintu gol yang terbuka mudah untuknya mendapatkan jaringan yang kedua. Kombinasi di antara Gregor Moraes serta Faisal Halim, di mana giliran Gregor Moraes pula yang bertindak sebagai perancang. Faisal Halim tidak offside kedudukannya untuk memintas Latif Suhaimi. Aiman Faisal keluar tetapi gagal mendapatkan bola, dan tugas yang lebih mudah untuk Faisal Halim. Faisal Halim, peluang untuk Faisal, masih lagi Faisal. Terlalu banyak ruang yang diberikan kepada Faisal Halim, dan itulah natijahnya. Tidak ada sebarang halangan dari pemain-pemain pertahanan Kelantan Red Warrior. Kesempatan digunakan oleh Faisal Halim. Gol kedua pribadinya. Jalan yang baik, satu hantaran rendah dan Dana Musa. Tertewas Sekizan untuk jaringan pertama buat Kelantan Red Warrior. Memberikan dan juga menghidupkan semula suasana di Stadium Sultan Muhammad keempat ini. Alif, jaya untuk Alif mengawal dan melepaskan percubaan. Gregor Moraes, satu lagi tandukan tepat dari Gregor Moraes, mengembalikan kelebihan 3 jaringan untuk Selangor. Mula dengan usaha yang dilakukan oleh Alif Izwan. Keputusan masa penuh, Kelantan Red Warrior 1, Selangor 4.